Jangan naughty-naughty. Lepas ni bagi je informasi tu. Benda yang susah dalam optical ni, bila kita minta informasi, klien susah nak bagi. Macam nama, nombor telefon, IC alamat. Diorang kata takut kita jual informasi diorang. Tapi informasi tu untuk kegunaan kita sendiri. So macam ada satu kes ni, alhamdulillah lah dia bagi informasi semua okey. Cumanya dia tak tinggalkan nombor telefon. So bila spek mata dia dah siap, kita tak dapat nak contact dia. Tapi nasib dia ada bagi alamat. Kalau dia tak bagi alamat, macam mana kita nak hantar kepada dia? Kita ni bukannya kedai jual penyapu harga 20 sen, RM1 macam tu. Kita ni kedai spek mata jual ribu-ribu. So informasi tu kita boleh gunakan satu untuk contact. Lagi satu bila next time datang, kita boleh track record lah. Record diorang buat bila, jenis apa, semua kita boleh track. So lagi senang. Ada penyakit ke, satu lagi. So itu semua kita boleh track. Ada ke pergi klinik, diorang tak minta nombor IC? Diorang mesti akan minta juga. Sebab untuk memudahkan diorang untuk track in record. Kita ni practice optometris, bukannya kedai cermin mata biasa. Jangan naughty-naughty. Lepas ni bagi je informasi tu untuk memudahkan urusan kita dan anda selepas ni.